Kalau qada puasa Isnin kami, kena niat sunat juga ke ataupun tidak? Baik. Dia puasa Senin kami, niat qada ke tak? Jawabnya, mu nak qada ke mu nak puasa sunat? Nak qada lah, nak qada niat qada. Mana tu? Aku niat mengerjakan puasa qada Ramadan esok hari. Esok Isnin. Maka esok dia pun puasa, jadilah selesai qadanya satu hari. Faham lagi? Tak, kita nak dapat dua-dua. Qada pun dapat, puasa Isnin pun dapat juga. Maka itu ada beberapa pandangan ulama. Pandangan yang pertama, walaupun mu tak sebut puasa Isnin, esok tu hari Isnin dah, mu dapat juga puasa Isnin walaupun niat qada fardu saja. Lagi dapat puasa Isnin, dapat qada. Pandangan ulama yang lain, hendaklah kita ta'yinkan, kita sebutkan aku niat puasa qada esok hari serta puasa sunat Isnin. Untuk dapatkan kedua-dua. Maka cara mana yang terbaik? Kita buat jugalah puasa Isnin itu supaya dapat dua-dua, supaya keluar daripada khilaf. Faham lagi? Pandangan yang ketiga, seeloknya kita buat asing-asing. Puasa qada suku, puasa Isnin itu suku. Supaya lebih banyak kita berpuasa, lebih banyak pahala yang ada di sisi Allah.